Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Undian FA Cup musim 2025-2026. Siapa lawan siapa? Pada awal pagi tadi, telah berjalan undian untuk Piala FA pusingan ketiga di England yang menyaksikan beberapa pertemuan menarik akan berlangsung. Perlawanan peringkat ketiga ini akan berlangsung pada 10 Januari nanti. Pasukan Tottenham Hotspur akan berdepan cabaran sulit apabila dijadualkan berdepan pasukan Aston Villa di Tottenham Hotspur Stadium. Manakala pasukan Manchester United akan menerima kunjungan pasukan Brighton di Old Trafford. Beberapa pasukan Big Six EPL yang lain mendapat lawan yang agak mudah, seperti pasukan Manchester City yang akan melayan kunjungan pasukan Exeter City di Etihad. Liverpool pula akan berdepan pasukan Barnsley di Anfield. Arsenal dan Chelsea akan memulakan kempen dengan bermain di tempat lawan, dengan Arsenal akan berkunjung ke pasukan Portsmouth, manakala pasukan Chelsea akan berdepan pasukan Charlton Athletic di tempat lawan. Manchester United tambah derita pasukan Wolverhampton. Manchester United akhirnya berjaya kembali ke landasan kemenangan selepas berjaya membelasah pasukan di tangga ke-20 Liga iaitu pasukan Wolverhampton dengan keputusan 4-1. Manchester United memulakan permainan dengan agak baik apabila Bruno Fernandes berjaya menjadikan gol pendahuluan pada minit ke-25. Namun momentum pasukan Manchester United terhenti seketika apabila pasukan Wolves berjaya mendapatkan gol penyamaan melalui Bellegarde sebelum tamat babak pertama. Gol tersebut adalah gol pertama pasukan Wolves selepas gagal menjadikan sebarang gol dalam 5 perlawanan terakhir. Separuh masa kedua, Manchester United menggandakan asakan dan berjaya kembali di depan melalui penyerang tajam Manchester United iaitu Bryan Mbeumo pada minit ke-51 sebelum Mason Mount menggandakan kelebihan dengan golnya selang 9 minit kemudian. Bruno Fernandes menutup malam gemilang Manchester United dengan gol penalti pada minit ke-82. Manchester United kini berjaya mendaki ke tangga ke-6 Liga, manakala pasukan Wolves terus terperosok di tangga terbawah. 2 mata selepas 15 perlawanan adalah rekod terburuk dalam sejarah Liga Perdana Inggeris yang dicatatkan oleh pasukan Wolverhampton. Polisi pacu kebangkitan AC Milan. AC Milan akhirnya berjaya menarik nafas lega selepas bersusah payah mengalahkan pasukan Torino dengan keputusan 3-2 di tempat lawan. Bermain di tempat sendiri, Torino menggunakan kelebihan tersebut untuk mengasak pertahanan pasukan AC Milan bertubi-tubi. Kesilapan Tomori yang tertampan bola menggunakan tangannya mengundang padah apabila Torino dihadiahkan sepakan penalti atas hal tersebut, dan penalti disudahkan dengan tenang oleh Nikola Vlasic pada minit ke-10. Vlasic sekali lagi mempamerkan kehebatannya apabila memulakan gerakan gol kedua sebelum Duvan Zapata menjadikan gol kedua pasukan Torino. Rabiot berjaya menjadikan gol luar biasa bagi merapatkan jurang pada minit ke-24 dan kedudukan kekal 2-1 sehingga tamat babak pertama. Kemasukan Pulisic pada separuh masa kedua memberikan kelebihan kepada pasukan AC Milan selepas pemain tersebut berjaya menjadikan gol penyamaan tidak sampai seminit dimasukkan pada minit ke-67. Pulisic menjadi hero dalam perlawanan ini selepas memastikan kemenangan dengan gol ketiga pada minit ke-77 dan juga gol kedua peribadinya di dalam perlawanan ini. AC Milan kini berjaya memintas pasukan Napoli di tahta Liga, manakala pasukan Torino jatuh ke tangga ke-16 Liga. Salah digugurkan oleh skuad Liverpool. Drama Liverpool dan Salah semakin panas apabila Ancelotti kini sudah sah tidak akan membawa Mohamed Salah untuk aksi Liga Juara-Juara Eropah menentang pasukan Inter Milan di Itali nanti. Ancelotti telah mengesahkan bintang Mesir itu tidak akan menyertai mereka. Salah baru-baru ini telah mengeluarkan kenyataan yang kontroversi dengan mengatakan bahawa dia dijadikan kambing hitam atas prestasi tidak menentu Liverpool pada musim ini. Dia sebelumnya diletakkan di bangku simpanan dalam 3 perlawanan berturut-turut sehinggalah dia meluahkan ketidakpuasan hatinya kepada media membuatkan hal ini bertambah buruk. Liverpool akan berdepan pasukan Inter Milan pada awal pagi esok sebelum kembali fokus bermain dalam Liga Perdana Inggeris menghadapi pasukan Brighton di laman mereka sendiri. Palmer tidak disenaraikan skuad Chelsea. Jurulatih pasukan Chelsea iaitu Enzo Maresca tidak menyertakan pemain bintang mereka iaitu Cole Palmer bagi aksi Liga Juara-Juara Eropah menentang pasukan Atalanta pada aksi pada awal pagi esok. Alasan Maresca adalah dia perlu berhati-hati bagi mengendalikan Palmer supaya kecederaan pemain tersebut tidak berulang lagi. Palmer sebelum ini telah bermain selama 58 minit
ketika mereka seri dengan pasukan Bournemouth dan diturunkan sebagai pemain gantian ketika mereka tewas dengan pasukan Leeds United 3-1. Maresca berkata, Palmer tidak boleh bermain 3 perlawanan dalam 1 minggu kerana ia akan merisikokan pemulihan penuh pemain tersebut. Palmer dijangka akan kembali menyertai skuad utama Chelsea sekembalinya Chelsea dalam aksi Liga Perdana Inggeris nanti berdepan pasukan Everton pada hari Sabtu. Madrid sahkan Militao cedera panjang. Satu berita kurang menyenangkan untuk kem pasukan Real Madrid selepas mereka terpaksa merelakan ketiadaan pemain pertahanan mereka, Eder Militao, yang mengalami kecederaan otot ketika mereka tewas dengan pasukan Celta Vigo dalam perlawanan lepas. Militao telah mengalami kecederaan otot di paha kirinya dan terpaksa diketepikan selama 3 ke 4 bulan. Hal ini semestinya memberikan tekanan lebih-lebih lagi kepada jurulatih pasukan Real Madrid, Xabi Alonso, yang sedang membuat persiapan menentang pasukan Manchester City dalam saingan Liga Juara-Juara Eropah. Real Madrid akan menanti kedatangan pasukan City di Santiago Bernabeu pada pagi Khamis nanti sebelum menyambung kempen La Liga berdepan pasukan Alaves pada hari Isnin nanti. Amado Haidara ke pasukan RC Lens. Pemain pasukan RB Leipzig, Amado Haidara, sah akan berpindah ke pasukan RC Lens di Ligue 1 Perancis. Pemain kebasaan Mali itu masih belum membuat sebarang penampilan pada musim ini untuk pasukan RB Leipzig disebabkan kecederaan. Tetapi selepas pulih, dia disahkan sudah tidak berada dalam perancangan pasukan lagi. Dia akan ke pasukan RC Lens selepas kempen AFCON berakhir dengan harga 3 juta euro sahaja. Liverpool tempang tanpa Gakpo. Isu kecederaan di Liverpool semakin meningkat selepas pemain kesayangan ataupun kekasih hati Ancelotti, Cody Gakpo, didapati mengalami kecederaan dan mungkin akan diketepikan beberapa minggu. Dia tidak akan diturunkan berdepan pasukan Inter nanti dan perlawanan-perlawanan dalam beberapa minggu tersebut. Seorang lagi pemain yang mengalami kecederaan adalah Federico Chiesa yang mengalami demam tetapi tidak serius. Adam Wharton akan pindah ke Manchester United tetapi dengan syarat. Bintang muda England yang sedang meningkat di pasukan Crystal Palace, Adam Wharton, dikatakan sudi berpindah ke pasukan Manchester United tetapi hanya jika Manchester United layak bermain di Liga Juara-Juara Eropah pada musim hadapan. Adam Wharton juga dikatakan tidak tergesa-gesa untuk meninggalkan klubnya itu dan bersedia untuk melihat pilihan tawaran yang mendatang. Alisson Becker pertahankan Ancelotti. Penjaga gol pasukan Liverpool, Alisson Becker, telah melakukan sokongan kepada ketua jurulatih mereka iaitu Ancelotti yang kini dikritik hebat oleh pemain bintang mereka iaitu Mohamed Salah. Alisson mengatakan bahawa Salah adalah legenda Liverpool tetapi dia tahu apa yang dilakukannya itu adalah salah. Alisson lebih memilih untuk membawa segala isu ini hanya di ruang ganti, bukan kepada media seperti apa yang Salah lakukan sebelum ini. Inigo Martinez mahu balik ke Barcelona. Selepas hanya 6 bulan tempoh di pasukan Al Nassr, bekas pemain pasukan Barcelona iaitu Inigo Martinez dikatakan ingin pulang ke Camp Nou. Pemain tersebut dikatakan kurang menyesuaikan diri dengan keadaan di sana. Barcelona berminat membawanya ke Camp Nou tetapi secara pinjaman selama 6 bulan. Real Madrid mahukan penerus Drogba. Real Madrid kini dalam fasa seterusnya bagi mendapatkan penyerang yang dikatakan mempunyai ciri-ciri untuk menjadi sehebat Didier Drogba. Dia adalah Bryan Majo, striker 16 tahun yang kini sedang bermain bersama pasukan Metz. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.